Betul-betul. Tibanya Syawal. Bahagian 1. Kita kan tak pasal. Upi, kau tak apa-apa? Aku tak ada apa-apa. Tapi sayangnya semua telur dah pecah. Tak apa. Ni aku ada lagi. Ipin, kenapa ni? Ish, itulah. Lain kali, jalan hati-hati. Atu, biar kita orang buat. Tak payah. Atuk buat sendiri lagi cepat. Dah, pergi balik. Alah, Atuk ni. Kita orang nak cari pahala lebih pun tak boleh. Ha? Boleh. Ada cara lain. Telur tu masak kuah lemak. Lepas tu bagi atuk sikit untuk berbuka. Dapat banyak pahala sebab bagi makan pada orang yang berpuasa. Cukup ke? Satu untuk Opah, Upin, Ipin. Tak cukup. Untuk Atuk tak ada. Kalau macam tu, kita bagi Atuk kuah je. Boleh? Betul. Dapat pahala juga kan? Eleh. Kesian Atuk. Sedap. Ipin, jom. Mana Opah? Entah. Jangan nak kacau orang. Pergi ngaji cepat. Ish, akak ni. Tak terkejut pun. Kuih raya. Sedapnya. Akak nak buat kuih raya ke? Tak lama lagi kan raya. Yeay! Raya! Ipin nak kuih baru. Akak buat ya? Amboi, suka hatinya minta. Buatlah sendiri. Alah akak ni. Kita orang tolonglah akak buat. Macam mana? Nantilah tengok. Sebab tahun ni Akak nak buat kuih yang istimewa. Kuih apa? Adalah. Tak nak bagi tahu. Alah, kau lah kau. Yalah. Sibuk je. Sini. Kuih apa tu? Tak pernah dengar pun. Mestilah tak pernah dengar. Sebab baru pertama kali Akak nak buat. Assalamualaikum. Opah! Tak pergi mengaji lagi? Opah pergi mana? Pergi jalan lah. Sibuk je nak tahu. Tadi Opah ada dengar nak buat kuih. Kuih apa? Opah, sini. Kenapa? Dah. Pergi mengaji. Nanti lambat. Kau kalah. Akak, nak pergi mana? Tunggu. Nak pergi bazar Ramadan.
dicari. Banyaknya kuih. Yang mana satu?